What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. So guys, dalam arc One Piece sekarang yang berlaku di Elbaf, keadaan memang genting gila. Negara gergasi yang selama ini dikenali sebagai simbol kekuatan dan maruah tiba-tiba diserang oleh puak Holy Knights, satu kumpulan elit Celestial Dragon yang bukan kaleng-kaleng calang-calang. Lebih mengejutkan, serangan ini diketuai sendiri oleh Imu dalam bersih spirit dia lah, individu misteri yang selama ini duduk di takhta dunia. Bila musuh yang datang tu level dewa, memang sah Luffy dan kru Mugiwara tak ada pilihan selain lawan habis-habisan. Seperti biasa, bila situasi jadi terdesak, semua mata akan tertumpu pada Monkey D. Luffy. Kita semua tahu, setiap kali Luffy berdepan ancaman besar, dia akan unlock sesuatu yang baru, sama ada dari segi gear, haki atau cara dia gunakan kuasa dia. Ramai yang jangka dia akan perbaiki lagi gear 5th atau bawa haki dia ke tahap lebih gila. Tapi dalam chapter 1151, Oda buat sesuatu yang tak dijangka. Luffy tunjuk satu kebolehan baru yang nampak macam bukan haki, bukan juga kuasa Devil Fruit secara langsung. Scene dia simple tapi impak dia besar. Bila Chopper dan Skopper Gaban terjatuh dari Sun World ke Underworld, Sanji yang kita tahu antara pengguna Kenbun Shokuhaki terbaik dalam kru cuma mampu rasa ada orang jatuh. Loki pun rasa benda yang sama. Tapi Luffy, dia terus tahu itu Chopper. Bukan sekadar tahu ada orang, tapi tahu identiti siapa yang jatuh. Yang lagi kelakar, Luffy sendiri pelik. Macam mana dia boleh tahu Dia tanya diri dia, macam mana aku tahu itu Chopper? Itu yang buat momen tu jadi penting. Kalau ikut logik Kenbun Shokuhaki biasa, kau boleh rasa kehadiran, emosi atau niat seseorang. Kalau dah power macam Luffy, kau boleh tengok masa depan sikit. Tapi untuk kenal siapa orang tu dari jarak jauh tanpa nampak, itu dah lebih daripada observation haki. Sanji yang level tinggi pun tak boleh detect identity, hanya dia tahu ada orang akan jatuh. Jadi jelas, apa yang Luffy guna tu sesuatu yang lain. Bila fikir balik, sebenarnya benda ni dah lama wujud dalam cerita. Luffy memang pengguna Voice of All Things. Dia pernah dengar suara Sea Kings dekat Fishman Island. Dia boleh dengar suara Zunisha di Zou. Dia juga boleh rasa suara Imeth masa di Egghead. Tapi sebelum ini, kemampuan tu lebih kepada dengar makhluk besar atau entiti purba yang memang bercakap melalui suara hati. Dia tak pernah ditunjukkan sebagai sesuatu yang boleh detect manusia biasa dari jauh. Dalam kes Chopper ni, kemungkinan besar Luffy dengar suara Chopper walaupun Chopper tak bercakap. Mungkin bukan suara literal, tapi aura kewujudan yang unik. Setiap orang ada suara tersendiri dan Luffy dah mula kenal signature tu. Bila Chopper jatuh, suara dia lemah dan Luffy tangkap signal tu. Sama juga dengan Gaban. Luffy bukan sekadar rasa kehadiran, dia rasa identiti. Kalau teori ni betul, maksudnya Voice of All Things Luffy dah evolve ke tahap baru. Bukan lagi sekadar dengar makhluk purba atau message misteri, tapi boleh detect individu secara spesifik walaupun jauh. Ini besar gila implikasi dia. Bayangkan, Luffy boleh scan satu pulau dan tahu siapa ada dekat mana, siapa cedera, siapa dalam bahaya. Itu dah macam radar hidup. Yang lagi menarik, buat masa ni Luffy sendiri tak faham kuasa tu. Sama macam awal-awal dia guna Hau Shokuhaki masa dia lawan dengan motor baru tanpa dia sedar. Jadi besar kemungkinan nanti akan ada momen di mana dia belajar kawal Voice of All Things pula secara sedar. Bila itu terjadi, kombinasi dia dengan Future Sight memang menakutkan. Future Sight bagi dia ability tengok tindakan lawan beberapa saat ke depan. Voice of All Things pula bagi dia ability rasa suara hati lawan. Maksudnya, dia bukan sahaja tahu apa lawan akan buat, tapi juga niat sebenar diorang. Nawai tu sama Raden dia tahu. Kalau Luffy boleh baca suara musuh, dia boleh tahu bila musuh nak menipu, nak buat serangan mengejut, atau bila mereka sebenarnya takut. Itu dah macam level telepati versi One Piece. Dan bila digabung dengan Gear 5th yang dah memang bebas dari segi fizik dan logik, Luffy boleh jadi hampir mustahil untuk dikalahkan dalam pertarungan 1 versus 1. Dari segi naratif, power ni juga masuk akal untuk Final Saga pun. Imu bukan musuh biasa. Dia duduk di atas seluruh sistem dunia. Untuk lawan entiti yang mungkin ada kuasa berkaitan kewujudan ataupun jiwa, Luffy perlukan sesuatu yang lebih daripada sekadar haki fizikal. Voice of All Things ini mungkin kunci untuk faham sejarah sebenar dunia.
poneglyph dan juga rahsia Joy Boy. Tambahan pula, kuasa ni dia ada kaitan dengan Roger. Goldie Roger juga pengguna Voice of All Things, tapi dia tak boleh baca poneglyph, dia cuma dengar suara kat mana poneglyph tu berada. Luffy sebagai pewaris kehendak Joy Boy mungkin akan bawa kuasa ni lebih jauh, bukan sekadar dengar tapi faham dan guna dalam pertempuran. Benda ni juga selari dengan tema One Piece yang selalu tekankan suara hati, kebebasan dan kehendak. Luffy bukan jenis yang menang sebab teknik semata-mata, dia menang sebab dia faham orang, dia rasa emosi orang dan dia bertindak ikut kehendak hati. Voice of All Things literally jadikan konsep tu sebagai sebuah kuasa. Jadi kesimpulannya, apa yang berlaku dalam chapter 1151, yang tu korang kena tengok balik bukan sekadar momen kecil, itu foreshadowing besar untuk perkembangan Luffy. Dia dah mula guna satu bentuk Voice of All Things yang lebih advance sampai boleh kenal identiti seseorang dari jauh. Buat masa ni dia tak sedar, tapi bila dia belajar kawal nanti, kuasa tu boleh jadi antara faktor utama yang bagi dia kelebihan ketika menentang Saint Nerona Imu. Dan kalau kita fikir secara santai, Luffy ni memang jenis yang tak sedar dia overpowered, dia OP. Dia buat benda luar biasa. Lepas tu dia sendiri tanya, macam mana kau buat tadi? Itu yang buat perkembangan dia rasa natural. Dari budak yang tak reti, tak tahu apa-apa pasal haki, sekarang dia dah sampai tahap guna kuasa yang berkait dengan rahsia dunia lagi dah. Arc Elbaf nampaknya bukan sekadar pasal pertarungan besar, tapi juga pasal evolusi Luffy sebagai Joy Boy modern. Gear 5 mungkin simbol kebebasan fizikal, haki simbol kekuatan kehendak, dan Voice of All Things simbol hubungan dia dengan seluruh dunia. Bila tiga benda ni bersatu, itu mungkin versi Luffy yang paling hampir dengan gelaran Raja Lanun sebenar. Pendek kata, kuasa baru Luffy bukan haki, bukan buah iblis semata-mata, tapi evolusi Voice of All Things dan kuasa. Dan kalau Oda teruskan ke arah ini, kita mungkin akan tengok Luffy yang bukan saja kuat dari segi fizikal, tapi juga mendengar seluruh dunia. Satu konsep yang memang sesuai untuk seseorang yang nak jadi manusia paling bebas di lautan. So guys, what do you think untuk perkara ni? What do you think untuk Voice of All Things ni? Sebab kita dah lama tak sentuh berkenaan dengan ni. Selalu kita duduk cakap, kita duduk sembang berkenaan dengan Devil Fruit, kita duduk sembang pasal gear up Luffy, apa lagi dia punya power up yang akan datang, gear 6 ke, gear reverse ke kan. Ataupun dalam gear 5 tu dia ada banyak lagi sub gear yang lain kan, macam gear 4 dia ada Tankman, dia ada Boundman, lepas tu dia ada Snake Man kan. Mungkin gear 5 pun dia ada variasi yang macam tu lah, sebab sebelum kita tengok ada gergasi, ada apa sebagainya. Lepas tu ada pula orang kata lepas Luffy ni, kalau kita perasan dia master satu gear, dia akan unlock gear yang seterusnya pula. Macam sebelum dia naik ke gear 3, dia master betul-betul gear second tu sampai dia tak perlu lagi buka kuda-kuda kan, dia pakai henjut je tangan dia saja, lepas tu boleh keluar gear second, dia naik upgrade ke gear third sampai dia dah master gear third, yang lepas dia pakai gear third dia dah tak jadi chibi lagi, dia master gear fourth, dia naik ke gear fourth pula. Lepas dia dah master gear fourth kan, kekuatan dia tu yang tak buat dia hembus udara betul jadi melepet macam gitu kan, dia naik ke gear fifth pula. Mungkin gear 5 pun lepas dia dah dapat unlock gear 5, dah dapat mahir, bukan unlock, dapat mahir kemampuan full potential gear 5, dah tak jadi orang tua lagi dah, dia naik ke gear 6 ataupun gear reverse ke apa. Banyak orang kita sembang berkenaan dengan tu, fans banyak berbahas berkenaan dengan perkara demikian, tapi tak ramai yang singgung tentang perkara ni, iaitu berkenaan dengan Voice of All Things. Jadi marilah kita sama-sama borak pasal benda ni pula. Please leave your thought di ruangan komen, aku nak tahu apa pendapat korang. Dan I guess that's all I have untuk perkongsi kita pada kali ni. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia mengikuti.